Pernah terfikir kenapa Nabi Muhammad SAW mengembala kambing? Ada 5 hikmah besar di sebalik mengembala kambing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman muda baginda. Ia bukan sekadar pekerjaan untuk mencari rezeki, bahkan pengalaman tersebut menjadi sebahagian daripada kehidupan yang membentuk jiwa seorang insan yang bakal memimpin umat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bersabda, maksudnya tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, aku pernah mengembalakannya dengan upah beberapa kirat untuk penduduk Mekah. Walaupun kelihatan sederhana, pengalaman mengembala kambing memberikan 5 pengajaran penting antaranya. Yang pertama, melatih sifat sabar dan tekun ketika menjaga kawanan. Keadaan ini menuntut kesabaran dan ketekunan kerana kita tidak boleh mudah marah apabila ada yang menyimpang atau meninggalkan kumpulan. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Anak-anak, keluarga dan masyarakat mempunyai perangai serta keperluan yang berbeza. Seorang pemimpin perlu belajar bersabar ketika membimbing mereka. Yang kedua, mengajar erti amanah kerana setiap kambing berada di bawah tanggungjawab pengembala. Ini kerana kepimpinan bukan sekadar mempunyai kuasa, tetapi sanggup memikul amanah dan menjaga mereka yang berada di bawah tanggungjawab kita. Yang ketiga, membentuk sifat tawaduk melalui kehidupan sederhana dan kepenatan bekerja. Pengalaman bela kambing mendidik seseorang supaya mengenal kehidupan yang sederhana, merasai kepenatan bekerja dan tidak meninggi diri kerana kedudukan. Ini kerana Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengajar umatnya supaya mengejar kemewahan sebagai ukuran kemuliaan melainkan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat pula, melatih jiwa penyayang dan memastikan haiwan mendapat makanan, air dan juga perlindungan. Tugas bela kambing ni memerlukan seseorang mengenali keadaan setiap haiwan di bawah jagaannya. Pengembala perlu memastikan kambing mendapat makanan, air, perlindungan daripada ancaman, sekaligus melatih jiwa menjadi seorang yang penyayang. Yang kelima dan yang terakhir, membina sifat kepimpinan yang memerlukan kesabaran, amanah, ketahanan dan kerendahan hati. Kisah bela kambing mengingatkan kita bahawa kepimpinan yang hebat tidak lahir hanya melalui ilmu atau kedudukan. Ia turut memerlukan kesabaran, amanah, ketahanan dan sifat merendah diri. Begitu juga dengan anak-anak yang boleh dididik dengan pengalaman kehidupan yang membina tanggungjawab, bukan sekadar kemudahan dalam setiap perkara. Daripada bela kambing, kita belajar bahawa tugas menjaga makhluk yang lemah memerlukan hati yang sabar. Justru kisah ini mengajar kita bahawa kepimpinan hebat tidak lahir melalui kedudukan semata-mata, tetapi dibentuk melalui kesabaran, amanah dan kerendahan hati. Dah download aplikasi Waktu Solat Malaysia? Kalau belum, klik link di bio.